Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kita orang berdua nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Najah tak tahulah kali ke berapa Najah tunaikan permintaan subscriber, tapi yang ni dia request suruh makan nasi budu dengan ulam. Tapi Najah tambahkan daging belengah. Gitulah. Kalau budu ni memang sesuai jugalah makan dengan daging belengah gitu. Biar ada macam menu tambahan lah macam tu. Kalau makan nasi dengan budu saja macam biasa-biasa sangat. So Najah tambahkan daging belengah biar mantap lah ya. Gitu. So terima kasih yang request. Nanti Najah akan munculkan nama Saraheo. So kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. Amin. Najah pun memang tak sabar sangat nak rasa daging belengah ni. So jomlah kita mula rasa. So Najah nak tuang budu sikit dalam nasi ni. Nasi ni baru masak, dia panas-panas lagi. Daging belengah. So Najah nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sedap korang. Dia cukup rasa tau. Budu dia pun sedap. Daging belengah ni dia rasa manis. Lepas tu sedap lah, dia cukup rasa macam tu. Dia suka. Dia belengah rempah dia macam tu. Dia belengah sos tiram. Lepas tu gula. Tu buat dia belengah lah. Buat dia rasa sedap macam tu. Rasa manis. Belengah dia memang sedap gila korang, sumpah. Sumpah sedap. Daging belengah ni kalau makan dengan nasi kosong je pun dah sedap lah korang. Dia daging belengah dia. Memang sedap gila. Dia manis-manis. Segar gila.
Gaul-gaul dengan nasi memang cukup rasa. Mudu ni kita kasi ke tepi ya, sebab dah cukup dah tadi kita letak atas nasi. Nak lagi tak mudu? Boleh letak sikit je. Daging dia lembut tau korang. Sedap. Ini habiskan sebab nasi dia banyak tadi. Lagi pun banyak yang tadi, tinggal segini je. Sebab sedap sangat korang. Alhamdulillah guys, Najah memang betul-betul dah kenyang. Yang tersisa ni nanti Najah makan lepas habis video lah. Sebab sekarang ni perut dah nak meletup dah korang ya. Sebab memang sedap sangat menu kali ni. Gitulah. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.